Cek suara 1, 2, 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel Hafifi Marzuki. Jadi hari ini tanpa basa-basi, tanpa banyak cakap, kita akan terus menuju ke tutorial untuk solo sama harvest point. Kita lakukan dengan bersendirian di event ini. Caranya macam mana? Korang boleh dapatkan point yang tinggi dengan cara ini guys. Mula-mula sekali korang perlukan giant ant untuk menduplikat buah yang korang petik, korang letak. Dan yang kedua, korang perlukan pack B lebih banyak, lebih bagus guys. Ini kedua pet ni lebih banyak, lebih bagus. Dan korang letak. Pack B gunanya untuk menambahkan slot inventory korang. Yang ketiga seterusnya, mula-mula sekali korang cek inventory korang. Okay, pergi dekat fruit item dan korang penuhkan dengan buah-buah point yang tinggi macam kiwi, pineapple, sugar apple. Korang penuhkan dulu dengan buah-buah itu sampai backpack korang maksimum. Dah sama point, sama eventnya dah berlangsung. Jadi kita terus menuju ke sini dan kita terus buktikan guys caranya macam mana. Caranya korang pergi ke Georgia ini korang cakap dengan dia, take all my summer fruit palm. Tu 1300 kan. Terus korang pergi ke garden, korang petik lagi. Korang pastikan korang spam button E, tekan button E. By the way, korang kena kumpul dulu macam ni. Korang satukan dulu tanaman korang, bagi dia berkelompok macam ni supaya korang lebih mudah ambil. Lebih mudah ambil tu kan. Ambil tu. Korang tinggal tekan button dia. Saya tunjukkan berapa poin yang kita boleh dapatkan di sini. Lepas tu korang tekan ambil tomato guys. Kerana tomato ni paling mudah untuk didapatkan dan tomato ni laju untuk tumbuh balik guys. Jadi sangat berguna dan sangat berfungsi guys tu macam tu. Korang tinggal tekan sampai maksimum. Tu kan, duplikat. Okey, dah maksimum dah. Korang pergi lagi. Ini pergi lagi. Kita tengok berapa banyak point yang kita boleh dapat di sini. Okey, yang pasal rarity tadi, silap, yang pasal rarity tadi, rarity dia mengikut ada buah mythical, buah divine, buah prismatic. Buah paling tinggi adalah buah prismatic guys. Point dia 7 guys. Prismatic point dia 7. Dan kalau ada yang rainbow dan gold tambah 2 dan rainbow tambah 3. Gold tambah 2, rainbow tambah 3, tak silap saya lah. Kalau saya salah, minta maaf guys, tolong betulkan. Okey, macam ni. Tinggal petik-petik macam ni lah guys ni. Korang boleh buat macam ni guys. Belakang ni korang letak penghadang macam tu supaya korang tidak terpetik buah yang lain-lain ni. Avocado, petik avocado tu. Okey, petik avocado ni saya lakukan secara solo ni. Buah apple boleh, buah apple tu. Buah ni boleh. Okey, buah pisang. Okey, buah tomato lagi. Buah tomato. Okey, make backpack. Okey, backpack sudah max. Kita pergi lagi. Kita tengok seberapa banyak kita boleh solo guys. Tu baru 7 minit tu kan. Ada lagi tu poinnya. Okey, kita tengok poin kita. Okey, dah 3000 poin. Pergi ke garden lagi dan korang spam lagi. Ni ada sikit ni. Okey, ni ada sikit. Okey, nice. Okey, tomato lagi. Korang tekan Tomato. Korang tanam banyak-banyak tomato. Buat macam ni guys. Buat macam ni. Serius. Untuk memudahkan korang untuk solo. Ni kan. Tomato ni senang tu. Satu senang, satu buah dia senang duplikat tu. Sebab rarity dia rendah. Jadi bergunalah untuk untuk semut-semut tu. Okey, kita petik lagi ni. Buah-buah yang di belakang ni. Petik. Tu, prickly pear. Okey. Lagi buah apa lagi? Tu ada sugar apple di belakang. Korang tanam banyak-banyak pokok ni. Yang penting korang tanam pokok tomato guys. Pokok tomato sangat berguna. Itu dia. Alamak, terselit-selit lagi ni. Bangkit. Geram je terselit-selit macam tu pokoknya. Pokok sama harvest point ni memang macam tu lah guys. Senang terselit-selit. Korang pergi sini lagi. Korang letakkan lagi. Kita akan lakukan dia. Tu, take all my summer fruit. Tu, macam itu dah 4000 guys. 4000, okey.